daripada UTM University of Malaysia. Jadi saya mempersilakan Dr. Amiza. Assalamualaikum dan selamat pagi. Semua okey ke? Food okey? Masih makan ya? Okey. Sebabnya nak apa orang kata kita tak nak lewat, jadi kena on time lah, ya. Tak apa, sambil-sambil. Okey. So di samping kita belajar untuk pemasaran dan juga untuk jadi content creator, maknanya yang datang ni semua nak tahu macam mana nak jadi content creator kan. Jadi kita kena tahu juga etika. Jangan jadi sebagai seorang peniaga yang tak ada ilmu dalam bab etika lah. Itu yang sebenarnya saya ada di sini. Kalau ikutkan Cikgu KB, dia nak terus pergi je, nak ajar perong, nak apa semua kan. Tapi dalam masa yang sama, saya rasa kita kena tahu etika. Okey, boleh saya tahu siapa yang tahu beza etika dengan adab? Apa beza? Angkat tangan. Siapa-siapa? Apa beza etika dan adab? Kelas malam dia bagi saya definisi ChatGPT. Gitu. Janganlah. Ini apa yang anda faham. Dia tak ada jawapan betul atau salah. Okey, buat. Okey, sekejap. Membantu berlari. Dia memang exercise dalam kelas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan diri, Puan. Saya Nita dari Seremban. Okey. Tapi soalan saya, apa beza etika dan adab? Okey, apa beza etika dengan adab? Okey, etika ni lebih terikat dengan tata cara dan juga sedikit ada undang-undang lah dekat situ. Tapi kalau adab tu lebih kepada nilai yang baik. Okey. Tepuk tangan. Betul. Saya dah tak boleh bagi definisi dah. Ni first time lah crowd saya untuk 4 hari. Ini hari keempat saya. Okey, bagi untuk different audience. Ni yang first yang betul-betul bagi jawapan yang tepat. Okey? Itulah hadiah, saya tak tahu nak bagi apa nanti lepas ni lah. Okey. So, etika is something yang adab tu adalah sesuatu yang kita lahir daripada diri kita, mungkin hasil didikan ibu bapa. Okey, ataupun diri sendiri tahu macam mana nak behave depan orang tua, depan orang yang lebih berumur, yang lebih berpangkat. Itu adalah masuk adab. Tetapi tak ada siapa boleh penalize orang tu kalau kurang ajar kat depan kita. Contohnya kalau misal kata ada potong lane dekat traffic light, rasa sakit hati kan? Kita beria-ria beratur daripada belakang, tiba-tiba ada je masuk. Cakap macam tak buat. Okey. Tapi sebab kadang-kadang bukan sebab dia nak potong kita daripada lane daripada yang lain. Kita terpaksalah masuk. Okey. So orang yang ada adab begitu, kita tak boleh pun nak saman dia ke whatsoever, ataupun kita tak boleh penalize melainkan ada bukti yang nyata lah terhadap perbuatan dia. Tetapi etika, kita ada akta. Okey, contohnya etika dalam menggunakan komputer, etika dalam kita nak publish. Ini semua di bawah akta yang ditetapkan oleh MCMC. Dia tak boleh pandai-pandai lah. Okey, so maknanya kalau kita nak publish sesuatu pun kena tahu boleh atau tidak. Adakah dia melanggar etika? Okey, so di sinilah di mana saya ada, okey, untuk hari ini. Boleh share screen ke Encik Technical? Okey. So nama saya Siti Armiza binti Muhammad Haris. Saya adalah daripada UTM Kuala Lumpur, Faculty of AI. Okey, buat masa ni saya dah berkhidmat dengan UTM selama 20 tahun. Dan sekarang ni menjurus kepada AI lah. Okey, bidang AI dan juga pembangunan bakat digital. Kami juga ada buat tim kami yang pergi buat awareness kepada golongan B40 terhadap AI, macam mana nak buat konten dan sebagainya lah. Okey, dan saya baru sahaja menjalani IEEE Certified Assessor
training baru saja completed. Armiza, okay, dan satu lagi one step ahead untuk dapatkan saya sebagai penilai bertauliah AI yang diluluskan oleh IEEE, iaitu International Board. Okey, selain daripada itu saya juga mengajar kursus etika ICT. Jadi puan-puan dan tuan-tuan ni tak payah masuk UTM nak belajar subjek ni. Saya punya student kena ambil untuk 4 bulan, ada exam, ada test, ada assignment. Tapi saya bagi untuk 1 jam lebih. Okey, rumuskan apa yang perlu kita tahu sebagai orang yang nak menggunakan komputer, nak menggunakan, nak melaksanakan konten. Okey. So apa topik yang saya akan cover hari ini adalah pengenalan kepada AI generatif, apa contoh penggunaan dia, risiko dan hak AI, prinsip etika, yang saya akan sentuh 3 sahaja, di mana yang sebenar-benarnya banyak lagi. Okey, tapi untuk marketing ataupun business background ni saya hanya sentuh 3 sahaja. Okey, contoh iklan tidak beretika dan penutup. Okey. So sebelum tu saya nak tahu dulu audiens saya ni.